Okey, soalan yang seterusnya kita lihat soalan format UASA bahagian B. Okey, rajah 2. Okey, biji besi yang telah dilombong akan melalui proses pengekstrakan di dalam relau bagas untuk mendapatkan besi tulen. Sila lihat rajah 2. Biji besi, arang kok dan X. Apakah nilai X? Dan di sini kita ada bahan N. Okey, apakah bahan N? Ya, betul. Bahan X ialah batu kapur dan bahan N ialah sanga. Jadi, perhatikan murid-murid kerana soalan seterusnya berkaitan dengan rajah ini. Soalan A. Apakah nama saintifik bagi biji besi? Betul, pandai. Ferrum 2 oksida. Soalan B ialah tandakan right pada fungsi X. X ialah sanga. Yang pertama, bertindak balas dengan benda asing dalam biji besi untuk membentuk sanga. 2. Bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan haba. Yang mana betul? Pandai. Jawapannya ialah bertindak balas dengan benda asing dalam biji besi untuk membentuk sanga. Soalan yang seterusnya C. Apakah kegunaan bahan N? Bahan N ialah, murid-murid ingat lagi daripada rajah tadi, bahan N ialah sanga. Jadi jawapannya ialah yang pertama membuat tapak rumah. Betul. Yang kedua membuat tapak jalan raya. Sila lihat rajah 3. Rajah menunjukkan proses pengekstrakan biji besi di dalam relau bagas. Soalannya ialah, berdasarkan rajah 3, tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan berikut. Yang pertama, logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam diekstrakkan daripada biji galiannya menggunakan karbon. Benar ataupun palsu? Palsu. Kerana logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam diekstrak daripada biji galian menggunakan proses elektrolisis. Plumbum boleh diekstrak daripada bijinya menggunakan kaedah yang sama seperti pengekstrakan biji besi. Ya, benar jawapannya. Soalan seterusnya ialah bulatkan dua mineral yang dihancurkan pada awal proses pengekstrakan biji besi. Ya, betul jawapannya ialah arang kok dan batu kapur. Pandai. Terima kasih.